Ha, orang rumah saya sudah pulang. Itu dia. Nih, lah pulang mah. Assalamualaikum. Salam, masuk. Abok tu. Ada Abok tu dia kanduang. banyak. Wih, kau. Ada melon kuning, Wih, mantap. ikan bakar. Ikan bakar. Lihat. Pula masak jadi kuah. Kau jangan. Hmm. Kau? Iko sambal Padeh? buk namanya ko. Campur. Ni mantap. Ko untuk babu. Ko aku ikan. Ikan bakar. Marendangnya. Nang alun do. Yes. Ko do parkuah. Ko sayur-sayuran untuk sahur lah. Sayur aduh. Saya bayar. Kau? Kau? Tukar kuah tu. Wih. Tu? Iko na yang minta tu baca harian lamu apa pariu namanya. Ha, iko nyo ah. Anak peralu yang lain tu dah. Ha, iko salah ha. Ha, iko nyo. Peria ke mah. Kembas. Ah, kau kawannya kau mah. Adik, ambillah nasi leh. Alah mah. Ambillah nasi leh. Atau yang lain tu bah. Yang tu. Ya. Ikan bakar tu. Ikan bakar sambal. Makan selah dia kanduang. Anak Niko dek saya nya. Ndak. Mak tak buka salero. Ndak, biarlah ini saja. Ini sajalah. Tu kawannya. Daripada ayam rendang segala macam. Gini sajalah lah. Ikonya ikonan peria tu kembas cik orang tu. Lah makan lah. Makan-makan beko lah dimasak tu. Masak dulu. Biasalah ikut salah. Tak perlu masak-masak dah, ikut salah. Ini saja. Ini peria nama ini. Nah, Assalamualaikum. Tiba lihat awak di channel Raja Lambuang. Aku ada vario atau kembas atau bahasa Indonesia ni pare ni. Tapi saya lebih suka ni namanya ni vario. Yamaha vario. Mari, ini kawannya nih. Ini saja kawannya seperti yang kemarin rimbeng dan juga pudung pitai. Nah, kita mulai lagi. Oke, kita mulai makan vario. Bismillah. Cuci ke ya? Hah? Cuci dulu ke? Cuci lah dulu. Masa dimakan langsung. Ayo cuci dulu. Peste, kau makan ah. Rendang awak minta. Vario bo. Lah. Ni, mau kasih dek sayang. Wah, ya berhasil. Makan leh. Bismillah. Udah. Punya. Vario. Aduh, masak-masak lah. Cuci lah setiap. Untung tak kena cuci. Ni nak ada cuci lah. Kuku lagi. Ini oh. Kambeh. Vario. Bahasa Indonesia peria. Ada encik ah. Tempaan. Kau makan. Orang baik. Baik ah. Kau baik dong BPJS. BPJS. Tanggung baik dah. Bila don ada yang baik dah. Lebih kuat lah. Serut. Banyak serut. Encik dah makan tak? Vario. Encik anak makan tak?
Peria. Lagi je lah dah. Pintu lewat nak nampak tu dah. Makan je pada Solok. Cari dek lah lain. Apa? Nah. Má phải lo về PJS này. Được. Pinsia. Alhamdulillah pemirsa dun sanak sadonyo. Licin lah. Kambih lah dalam parut sado. Kalau nak niyo Bali besar. Nak minta orang sebelah banyak nah. Sasolok racik dia. Baracik dia sayang. 3,000. 3,000. Mahal je mah. Baiknya. Cuba cari sado. Bali besar tu. Tak. Bali Pario cik tak. Pi cari nama ni ya. Entah nama ni. Alhamdulillah. Kenyang. Semoga bermanfaat. Sebenarnya aku sihat mah. Turik tarikh channel Radio Lambuang lah. Subscribe dan tekan bunyi loncengnya. Akan banyak video-video selanjutnya untuk pari anda. Semoga pari anda selamat. Sekian. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nah, dun sanak kasadanya supaya dun sanak tahu buah vario ini disebut juga di dalam bahasa Indonesia ni pare ni. Ini berkhasiat untuk kesihatan sebenarnya nih dun sanak. Dan pertama gunanya ni untuk mengendalikan gula darah sehingga orang yang diabetes cocok untuk makan ini nih. Dan yang kedua, orang ini berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ndak bukan dek taluk dek ladiang dak taluk dia kekebalan tubuh dari penyakit makasihnya. Dan ketiga, kesihatan mata. Mata kita akan terjaga kesehatannya. Agak jarang kabur. Itu makasihnya. Dan yang keempat, meredakan asma bagi yang sakit-sakit asma itu bisa pakai koma. Nanacok sesak angok reda deknya koma. Nang kalimo untuk mengobati masalah kulit. Nanacok kata-kata kurok kadas kurap. Ko cocok je ubek je ko koma. Dan tentu saja nang keenam tu adalah mengobati HIV dan herpes. Iko virus koma HIV ko je herpes. Entah balo mode penyakit ko nan jeleh kurang deh. Selanjutnya tujuan untuk kesihatan tulang bagi tulang-tulangnya nan agak kurang tago makanlah kambih atau peria ko. Lama mah nang kalapan menyembuhkan luka kecilnya. Aku ambo lihat di Google ko mah ya luka yo sehat denyo. Google ko ya sebenar berseru. Tahu sadu nang ke-9 untuk pencernaan bagi je. Untuk pencernaan tu lancar pencernaan. Yo kayak itu lo tu mah. Nang ke-10 melawan infeksi. Bagi nan luka nan sakit-sakit beko infeksinya capek sehat dek ko mah. Nang kasabale. Ya sudah. Mengurangi keadaan sakit liver je. Anan sakit liver ko baca no baso awak aku sakit hati ko mah. Sakit bagian hati. Itu makasihnya. Anan kedua leh menurunkan kolesterol nan buruk. Anan ndak perlu dewa kolesterol kan do nan elok nan buruk tu turun deh. Selanjutnya menurunkan berat badan. Aku berguna untuk wae kan. Dah, terima kasih. Semoga Iko bermanfaat dan menjadi amalan jo untuk Ambo. Terima kasih yo. Jangan lupa di subscribe dan subscribe.